Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Aisyah Khaira, wartawan penyanyi di SK Pertanian. Pada hari ini, Ibu Masyarakat Kedah telah berlangsung pengajian Majlis Pengacara Program Islam dan dalam Kabupaten Sekolah Bangsa untuk mari bersama saya kita saksikan perjalanan program Program ini bertujuan memupuk budaya membaca dalam kalangan murid selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi yang berilmu dan berfikiran kritis. Majlis telah dirasmikan oleh Bonda Junina, Guru Besar SK Pekanenas dengan simbolik jimik pelancarannya penuh kreatif dan bermakna. Apakah harapan cikgu terhadap program dalam tahun ini? Okey, baiklah. Harapan cikgu pada tahun ini agar semua murid dapat menyertai semua aktiviti-aktiviti dan pertandingan program Galakan Membaca yang telah ataupun yang akan dilaksanakan nanti. Dan seterusnya, harapan cikgu juga agar murid-murid dapat merekodkan semua bacaan yang telah dibuat dalam portal ataupun sistem AINS. Terima kasih cikgu. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang sepanjang tahun, termasuk pertandingan tulisan cantik, resensi buku dan aktiviti kreatif berkaitan literasi. Sambutan yang diberikan oleh murid-murid amat memberangsangkan dan jelas menunjukkan semangat cintakan ilmu dalam kalangan warga sekolah. Saya Nur Aisyah Mikaila bersama juru kamera Amsyah melaporkan untuk Fine Art TV SK Pekanenas. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.